Amerika Syarikat baru sahaja mengumumkan tarif baharu yang bakal mengubah lanskap perdagangan dunia. Dengan kadar tarif setinggi 24% ke atas ekspor Malaysia, apakah impaknya kepada ekonomi negara, sektor elektronik dan hubungan perdagangan kita? Adakah ini satu ancaman atau peluang tersembunyi? Mari kita bongkar isu ini dalam video kali ini. Amerika Syarikat telah menguatkuasakan tarif baharu ke atas pelbagai negara dan Malaysia tidak terkecuali. Tetapi apakah maksudnya untuk ekonomi kita? Bagaimana ia akan memberi kesan kepada sektor utama seperti elektronik dan ekspor negara? Jom kita selami isu ini. Apa itu tarif dan kenapa ia dikenakan? Ringkasnya, tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barangan yang diimport ke sesebuah negara. Dalam kes ini, Amerika Syarikat mahu mengurangkan kebergantungan pada barangan import dan melindungi industri tempatan mereka. Tetapi, kesannya boleh dirasai oleh negara yang bergantung kepada pasaran Amerika Syarikat termasuk Malaysia. Apa yang bakal berlaku kepada Malaysia? Pertama, ekspor Malaysia terjejas. Dengan tarif 24% ke atas barangan Malaysia, produk kita menjadi lebih mahal di pasaran Amerika Syarikat. Ini boleh menyebabkan permintaan terhadap ekspor kita menurun, terutama dalam sektor elektronik dan elektrik yang merupakan nadi utama ekonomi negara. Kedua, industri elektronik mungkin dalam bahaya. Malaysia ialah pengeluar semikonduktor ke-6 terbesar di dunia. Jika ekspor ke Amerika Syarikat terjejas, kilang-kilang tempatan mungkin menghadapi kesukaran, yang mana apabila kurang permintaan, bermakna kurang juga peluang pekerjaan. Ketiga, kesan kepada ekonomi dan pasaran pekerjaan. Kurangnya permintaan ekspor bermakna syarikat-syarikat tempatan mungkin terpaksa mengurangkan operasi atau memberhentikan pekerja. Ini boleh memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Apakah ruang dan peluang yang Malaysia ada? Pendekatan Malaysia sejak sekian lama adalah mempelbagaikan sektor ekonomi bagi mengelakkan kebergantungan yang tinggi pada sesuatu pasaran atau entiti. Apabila perkara sebegini berlaku, kesan yang diterima Malaysia tidaklah begitu ketara kerana Malaysia boleh memanfaatkan hubungan perdagangan dengan negara lain seperti China, Kesatuan Eropah dan negara-negara Asia yang lain untuk mengekalkan kemampanan ekspor negara. Paling terdekat sekali, keahlian dalam organisasi BRICS yang dilihat menjadi alternatif menguntungkan buat Malaysia untuk jangka masa panjang. Hal ini disebabkan kerana setakat tahun 2025, pasaran BRICS sahaja mencakupi hampir 4 bilion manusia atau separuh dari bilangan global manusia. Apakah langkah yang Malaysia boleh lakukan? Kerajaan Malaysia sudah menggariskan beberapa strategi untuk menangani isu ini. Antaranya ialah rundingan perdagangan melalui Perjanjian Rangka Kerja Perdagangan dan Pelaburan (TIFA), kerjasama dengan negara lain melalui perjanjian perdagangan seperti RCEP dan CPTPP, pembangunan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tempatan. Sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita boleh jangkakan dari situasi ini? Kesan tarif ini boleh dirasai dalam banyak aspek, antaranya ialah harga barang mungkin naik, peluang pekerjaan dalam sektor ekspor boleh terjejas, dan hubungan Malaysia-Amerika Syarikat boleh berubah. Namun, Malaysia masih mempunyai banyak pilihan dan strategi untuk mengatasi cabaran ini. Jadinya, adakah tarif ini satu tamparan hebat atau peluang untuk kita bangkit lebih kuat? Apa pendapat anda? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Personas untuk lebih banyak analisis ekonomi yang menarik. Jumpa lagi di video seterusnya.